syaitan dia goda manusia ni macam mana Ustaz? Dia akan goda kita pada titik lemah kita. Maksud titik lemah? Semua orang ada titik lemah masing-masing. Ada orang mungkin bab solat dia jaga, tapi bab aurat fail. Setan goda bab aurat. Ada orang bab Quran bagus, setan goda bab riak. Ada orang mungkin sedekah, akhlak bagus, sebagai semua, tapi dia malas solat, setan goda kat solat. Ada orang semua dah jaga, syahwat tak boleh jaga pula, menggelupur. Akhirnya setan goda kat situ. Setan akan goda di titik lemah. Siapakah manusia pertama yang pernah digoda oleh iblis? Nabi Adam. So Nabi Adam dan Hawa, Allah bagi mereka duduk dalam syurga. Allah bagi tahu dekat Nabi Adam dan Hawa, dekat syurga diorang tak akan lapar, diorang tak akan haus, diorang akan sentiasa berpakaian, dan mereka boleh menikmati segala-galanya, kecuali Allah kata jangan mendekati pohon itu. Dan Allah remind Nabi Adam dan Hawa bahawasanya iblis adalah musuh kamu. Innahu aduwwun laka wa li zawjik. Iblis tu adalah musuh kau dan musuh isteri kau. Allah dah remind awal-awal. So macam mana iblis nak goda Nabi Adam dan Hawa? Macam saya cakap tadi, apa strategi dong? Titik lemah tu. Titik lemah. Dia aim. So apakah titik lemah Nabi Adam ketika tu dengan Hawa? Curiosity terhadap pohon tu. Allah dah kata dia duduk dalam syurga, boleh makan, takkan haus, berpakaian dan sebagainya, tapi Allah tak kata diorang akan abadi dalam syurga. Okey. So iblis guna titik lemah tu. Dia kata, nak tak kau hidup abadi? Engkau pergi ke syajaratul khuld, pergi ke pokok khuldi. Padahal Allah tak kata pun pokok tu pokok khuldi. Kan? Pohon keabadian. Allah tak kata pun kalau makan tu akan abadi dalam syurga. Oh, khuldi tu maksudnya abadi. Iblis yang namakan benda tu sebagai pohon khuldi. So orang kata, iblis kata, pergi makan daripada buah pohon tersebut. Itu pohon keabadian. Wa mulkil la yabla. Kau akan kekal dan kau akan dapat kerajaan dekat sini. So Nabi Adam naklah hidup abadi kan. Akhirnya tergoda dengan tipu daya iblis. First time saya dengar. Dan akhirnya Allah marahlah. Nabi Adam first time kena goda kan. First time buat kesalahan, tak tahu nak buat apa. Allah ajar Nabi Adam kalimah-kalimah taubat, which is Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa taubat Nabi Adam ni yang ajar Allah. Direct Allah ajar. Seolah-olah nak beritahu, kalau dah buat salah, ini cara taubat. So Nabi Adam bertaubat pada Allah SWT dengan lafaz yang Allah ajar tu, dan akhirnya Allah terima taubat Nabi Adam AS. Tetapi setiap dosa yang kita buat, kalau kita taubat, Allah ampunkan. Cuma setiap dosa ada kesan. Setiap dosa ada kesan. So kesan kepada dosa Nabi Adam tu, ataupun kesalahan Nabi Adam, sebab ada ulama kata itu bukan dosa tapi kesalahan. So kesan kepada kesalahan Nabi Adam ialah dia diturunkan ke dunia. Faham kan? Faham. So tapi the point is, nampak tak macam mana iblis dia goda melalui titik lemah kita. Macam tu je. So kita kena sentiasa berhati-hatilah, dan jangan rasa selamat, jangan rasa kita hebat sangat. Sebab kadang-kadang mungkin titik lemah kita bukanlah solat ke apa, kita dah jaga solat, baca Quran, hebat dakwah sana sini. Titik lemah riak pula, sombong pula. So jangan pernah rasa selamat, jangan pernah rasa sombong. Kita kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa memohon ampun pada Allah SWT atas dosa yang kita sedar ataupun tak sedar. Sebab sometimes kita tak sedar pun dosa yang kita buat. So kita kena doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa yang kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Ada doa tak Ustaz untuk dosa-dosa yang kita tak perasan ni Ustaz? Ada, Nabi ada ajar, dan saya pun dah tulis dalam buku 100 doa taubat, which is Nabi ajar satu doa ni, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa aku yang dulu dan kemudian. Wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu. Dosa-dosa yang aku buat secara sembunyi ataupun dosa yang aku buat terang-terangan ataupun yang aku nyatakan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini penting. Serta dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Dosa-dosa yang aku tak perasan, yang aku tak sedar. So kita kena minta ampun pada Allah setiap hari atas dosa yang kita sedar atau tak sedar, supaya kita tak sombong. Ya, betul-betul.